Assalamualaikum. Okay, so tak payahlah aku terangkan ya, sebab tajuk pun aku dah letak aku nak pergi mana. Dia secara tiba-tiba pula kan. Okay, benda ni tak plan. Bukan tak plan, negara ni sebenarnya tak ada dalam plan aku, tahu. Sebab sebenarnya aku nak pergi negara lain, tapi aku duk belik-belik dekat Google, aku study bagailah semua kan, survey. Aku tengok negara yang aku nak pergi tu nanti panas macam bulan 6, bulan 7 bulan 6, bulan 7 macam panas. Sama macam tu. So nak dijadikan cerita, bila aku tengok cuaca sana panas, memang taklah. Ni Malaysia punya panas pun aku tak tertanggung, apatah lagi nak pergi negara tu lah. So kita tangguh untuk pergi negara tu. Kita pergilah Medan. Dia macam tiba-tiba sebab aku scroll TikTok kan, dia banyak gila orang pergi Medan, Danau Toba lah, Samosir lah, apa semua tu. Dan aku pun okay, nice, macam cantik, macam best kan. Sebelum hidup aku huru-hara lepas ni, why not aku ambil dalam beberapa hari untuk aku self, apa orang kata, self healing macam tu. Okay, trip ni plannya aku nak pergi solo trip, tapi aku fikir balik, tak apalah, tak nak solo lah. Sebab ini first time nak pergi luar negara. Walaupun tak jauh, ambil masa sejam je nya pergi Indon tu. Aku bawa aku punya anak saudara sekali, jom ikut. Aku cakap macam tu, dia ambil cuti, aku pun cuti, jom kita pergi berdua. Ini kita orang dah siap dah packing apa semua. Packing pun last minute apa semua, cepat. Flight kita orang esok pagi, so that kita orang kena gerak malam ni untuk pergi KLIA 1. Macam tu lah. Kita orang naik bas dulu daripada Lakin pergi KLIA. Kita orang punya bas pukul 11 malam. So that sampai sana pagi macam pukul 4 ke pukul 5. Ngam lah tu untuk kita orang check in luggage lah apa semua awal. Sebab takut ada delay ke apa kan, kita tak tahu. Okay dah, tu je. Aku akan rakam sepanjang trip ni sebab aku excited gila. Sebab rakam kali ni tak pakai handphone buat kat sini, kita pakai lain. Okay, so jomlah kita jumpa dekat sana. Bye. Udah naik bas. Aku rasa sebab dah lama kot tak pergi Lakin, jadi tergesa-gesa. Lepas tu jalan pun dah lain. Aku tak tahu antara korang dengar ataupun tidak, sebab dalam bas kan aku malu nak cakap kuat-kuat. So ya, bas pun kejap lagi bergerak. Okey lah, aku rasa jumpa korang dekat KLIA nanti. Okay, bye. Hai. Kau tengoklah, baru sampai je dah macam-macam dugaan dah sampai KLIA. Budak ni, kau tahu sampai beg dia putus. Kau tunjuk beg kau yang putus. Dah jadi. Tali dia putus weh. Lepas tu kan, aku dah cakap bukan dia jangan bawa beg malang ni. Dia bawa juga beg malang ni. Regil cakap aku. Padahal aku dah bagi satu beg dah. Nak pakai beg ni, mampus. Ya elah. Dah sampai KLIA. Sekarang nak cari gate nak masuk. Ya Allah, sedap gila tidur tadi. Selesa. Nasib baiklah abang bas tu bawa dengan berhemah dan berhati-hati. So ni kita orang nak masuk gate, nak cari toilet dulu. Hey. Hai. Ni kita orang sadai tepi. Sadai lah dulu. Sementara nak tunggu untuk check in luggage.
flight kita orang pukul 8.30. Tapi macam biasa check in luggage awal sikit dan menunggu orang lain sebenarnya. Jadi sementara menunggu, aku tak tahu nak buat apa. Duduk je lah ya. Melihatlah orang-orang sekalian. Budak ni macam dah tukar beg. Dah tukar beg. Seling. Hai. So kita orang baru lepas solat subuh. Alhamdulillah. Ni kita orang nak pergi check in luggage, boarding pass apa semua. And then baru kita orang jumpa dengan kawan-kawan yang lain. Trip ni sebenarnya aku pergi open trip Open trip ni pun aku bedal ambil dekat TikTok. Tengok mana yang famous, aku ambil lah. Aku malas nak fikir tau. So dek bayar je. Bayar, kita enjoy. Okay. So apa-apa nanti aku update lagi. Bye. Alright, thank you. Kita orang baru lepas custom immigration apa semua. Ni nak pergi ke gate pintu. Kena naik bas. Ingatkan masa belajar je naik bas. Rupanya kau tengok ni, nak pergi flight pun naik bas. So hi, kita orang dah check in semua. Sekarang tengah tunggu nak flight, nak boarding macam tu. Aku tak tahu korang dengar atau tidak sebab aku cakap slow-slow. Kat sini ramai orang ni. Tak tahu. Okay, boleh tengok ramai orang. Tu orang punya flight sana. Nampak tak? Nampak kot orang sana. So ya, kita dah nak boarding. This is content creator. Finally landing in Medan. Alhamdulillah. Aku ada cerita nanti. Nanti aku cerita apa yang jadi dekat flight atas. So ni kita orang naik bas. Sekejap bas. Sekarang kita orang ada masalah. Ada isu baru. Tiba-tiba dekat Indonesia ni, kau tengok ramai ni, ramai-ramai. Kejap belum. Ramai-ramai ni dah macam apa sebab kena isi visa pula. Tiba-tiba rules baru. Tak nak kena ikut. Tengok semua dah kena duduk sini. Dah duduk. Dah macam apa ni. Ini mas ganteng ni, dia lah yang suruh. So sekarang dah siap. Tengah buat apa ni? Bangun. Okay, kita bangun. Terus nak kena pergi mana tak tahu. Lepaskan immigration, custom. Lepas tu lapar. Masing-masing semua lapar. Lapar gila. Ni dah lapar gila. Janganlah cakap. Say hi. Jangan petek. Ini okay. Proses loading bag, everything. Tak, beg belakang kat sana. Kita naik 2 van. Ini supir. So, sana ada lagi 1 van. This one lagi 1 van. Busy masing-masing. Muka lapar ni sebenarnya. Muka lapar. Ni muka semua lapar dia. Kita orang dah keluar daripada airport. So 4.9. Kita orang sekarang nak pergi makan. Dia cakap ambil masa 20 minit. Tak ada power. Lepas tu
lepas makan kita pergi Kolam Ambadi. Dia kata ambil masa berapa jam? 3 jamnya, 3 jam kat Johor. Kita nak pergi Endon 1 jam je, nak pergi Kolam Ambadi 3 jam. Apa nak jadi-jadilah. Yang penting kita orang makan dulu sebab lapar. Kita pula lapar macam mana. Kau tengok budak ni lapar. Okay, bye. Tempat kita orang makan Cina Laras. Bagi murah je. Cina Laras. Kat sini lah ya. Siapa yang suat saya? Kita orang ramai-ramai apa tu, tengok tempat ni dekat TikTok pun ada, dekat YouTube pun ada. Kalau nak tengok atas ni, jangan tengok sini. Nama kedai sini atas, jangan kau pergi bawah ni. Nama kedai ni apa? Cina Laras. Cina Laras dekat TikTok. Aku tengok ada mostly orang pakai. So dia order apa? Ikan keli. Dia order ikan keli. Saya order ayam penyet. Dia dekat sini ada macam, dia ada menu 3. Okay guys, kita nak buat ice breaking. Okay, cepat. Okay, nak kita nama. Kita nak buat ice breaking. Nama apa? Okay, nama Husna. Duduk Ampang. Duduk Ampang. Bishanti. Nama Syafika. Ni makcik saya. Siapa mesti nak belau? Asal Johor. Benda lain. Tadi cakap sama. Eje. Pakcik mana? Alright, next. Hai, nama saya Fadila. Assalamualaikum. Gula manis. Kau tengok tadi. Depan. Oh, depan. Ini ayam penyet. Next. Assalamualaikum. Okay, nama saya Nur Anissa. Panggil Anissa je. Kerja as a Tinggal dulu lah Indomaret. Oh, kita orang dekat Indomaret. Shopping. Gila lah shopping kat sini. Ambil kecil. Ambil biasa-biasa je. Berapa ribu? 20,000. Oh. Ni 20,000 ni macam RM6, RM7 lah gitu dah. Nak lama. Dia pakai sikit-sikit je boleh. Memanglah kita pakai sikit je. Dekat hotel nanti ada sabun lagi. Kau lupa? Aiskrim pula dah. Budak ni nampak macam. Tengok aku beli ni. Siap lagi kita unboxing. Kita tunjuk apa kita beli. Aku tahu. Sama je macam kat Malaysia. Sama je. Ya. Hai. Kita orang dah sampai dekat kawasan. Nama tempat ni Kolam Ambadi. Tapi masalahnya sekarang ni kau tengok masing-masing ni tengah tunggu van lagi satu. Kita orang punya luggage dengan bag semua dekat van lagi satu. So nak tukar baju tak dapat nak tukar baju, kena tunggu van lagi satu. Nak tak nak kena tunggu. Van lagi satu tertinggal kat belakang, tak tahulah pergi mana.
Kena tunggu. Kolam abadi ni aku tak mandi pun, tapi aku nak rakam-rakam. Diorang cakap best sebab diorang akan buat water rafting macam tu. Kita tengoklah macam mana jadi dia, okey. Bye. Kita orang dah siap nak pergi mandi kolam ada kolam abadi. Adabi. Nak mandi kolam abadi. Lepas ni buat ni saya telah aku tukar seluar dengan kasut je, baju tak, sebab tak nak mandi, malas. Nanti nak kena tukar. Tengok ni, Lily teacher pakai awak bagi topi. Orang dah pakai life jacket. Orang dah menuju masuk kolam abadi. Bukan adabi, abadi. Dah berapa kali curam dah ni. Dengar bunyi air tapi tak sampai-sampai lagi. Pika, are you okay? Pika, okay? Demi kolam abadi. Pakai slipper. Ha, saya pakai kasut lagi. Dia pakai slipper nah. Pika, are you sure, Pika? Pika, slowly. Kamera. Pika! Go! Ada Judy kat atas. Orang nak buat, tak tahu dia orang nak buat apa. Apangkan diri. Jalan lagi. Kita cakap ini bagi arahan. Kita tak main, tak apa. Hai. Diorang buat apa? Diorang buat apa pun aku tak tahu. Kita orang dah habis mandi kolam abadi. Baru buat lah. Memang mandi. Tak mandi lah. Memang tak lah. Macam mana masalahnya? Saya terjun. Tinggi. 60 meter. Kepada Ahmad Rafiuddin, kenapa tak diingatkan saya yang kena hiking sikit? Dah turun mati tau. Turun 20 minit naik lagi seksi daripada turun. Sama je duduk sama. Duduk dia nak mampus. Tak aku jatuh. Dah slipper je. Kau jatuh walau ku harus pura-pura. Kita orang sekarang dekat, tak tahu kafe apa entah. Wow, cantik. Tapi cantik gila. Nanti aku tunjuk dia punya view dekat sini. Cantik gila. Makan dulu, lepas tu baru balik hotel. Tengoklah kawasan dia, luas gila. Hai. Bahagia. Oh, cantik. Kita makan berlatar belakangkan you see. Kita orang order Pika order apa? Cumi. Macam kat Malaysia tak makan sotong kan?
Cumi aku order Indomie. Macam kat Malaysia tak makan Indomie. Kita nak makan yang ringan-ringan sebab kejap lagi nak balik hotel. Balik hotel berapa jam? 2 jam kan? 2 jam lebih. Ya Allah, terbit matahari. Jadi takut nanti kalau makan berat-berat dalam kereta nak sakit perut mati nanti. Nak berhenti-berhenti. Malas nak berhenti-berhenti. Ni kita orang dah habis semua. Kita orang akan pergi hotel dekat Brastagi. Nama hotel tu Rudang Hotel. Tak tahulah macam mana. Aku dah tengok gambar dia dekat Google. Cantik. 4 star. Star kau mana? Star mana? Pakai tudung kuning biji lah. Tak ada dong pakai tudung kuning biji. Jatuh. Ejah pakai tudung kurami. Tak ada orang pakai kuning-kuning DJ. Baru hari pertama. Kau suka tak kat sini? So far. Kau rasa berbaloi tak aku bawa kau ke sini? Berbaloi. Yang tak berbaloi kata saya sakit sebab kena mendaki. Ya, sangat penat. Cakap kuat sikit tau sebab kat sini tak pakai mic. Sangat penat ya mendaki sebab kita tak tahu pun nak pergi ke Kolam Abadi tu. Kena turun kena 20 minit. Kena turun bukit apa semua. So pakai slipper biasa je. Betul-betul slipper jamban yang pakai. Dengan tak ready tak apa nak panggil. Kau tak ready mental. Tak ada buat exercise apa semua. Bayangkan ya Allah, penat gila. Sumpah penat. Lepas tu kita dah mandi kat bawah kan. Penat-penat. Dah basah. Kita dah terjun apa semua berat tu nak bawa badan naik atas. Naik dia pun sama juga. Tadi nyari rasa macam dah nak give kena up. Dia serangan belakang jantung. sekali. Dia belakang sekali. Sumpah penat gila. Orang semua dah sampai ke atas. Dia belakang sekali. Badan saya terlalu besar. Sebab dia main lompat-lompat kedebus. Matanya memang kena lah. Dia orang ngadu kat aku. Dia orang ngadu kat mana. Dia cakap, tahu tak tadi anak saudara awak kat bawah kan. Dia ajak kita, jom lompat. Dia cakap macam tu. Lepas tu aku tanya, anak saudara kita lompat ke? Dia lompat tadi. Berapa kali tak tahu lah. 2 kali. 3 kali ke 2 kali kalau berani kau sebab tinggi tau. Dia tak tinggi sangat pun. Tapi bila ke atas dia memang nampak macam tinggi. Sebab kita ke atas kan. Di dalam. Tapi sebab kita pakai jaket kan. So kita dah terjun. Kita terus timbul balik rata. Cuma yang tudung saya ni dah nyari nak tercabut. Dah lah tudung dah nyari cabut. Anak tudung dah ke sini. Keluar pula jenis Senang telurut. Yes. Pakai kalau nak pergi mandi. Rara tak Sarah? Tak, bukan kita. Rara. Iklan. Kalau nak pergi, kalau nak pergi mandi kat Kolam Abadi. bukan nak suruh pakai ketat-ketat tapi boleh lah. Jangan pakai besar-besar. Pakai yang fit. Sebab orang menyelam tu berdebus. Bila jatuh tu naik, takut baju dah tak ada, seluar dah tak ada. Ya tadi Hilang. Tadi terjun. Aku terjun dalam kolam. Tahu-tahu dalam kolam rasa seluar dah kat tepeka Toilet kot kat bawah. Sekali. Kau dah habis itu? Dah. Habis kenyang. Tengoklah view dia. Oh my god. Alhamdulillah. Itulah jalan-jalan dia curam weh. Jalan dia. Cantik subhanallah. Oh, tu dah habis makan. Dah habis makan dah. Maggi di manis weh.
Sambal dia pun rasa macam sambal yang tak masak. Faham tak? Sambal faham. Tak masak. Sambal daun dah tumbuk, Tak garing. lepas tu Dia dah tak masak. Masak dulu tumbuk je. Lepas tu dah bagi. Memang ni balik kau fokus je. Untuk kenyang je pun. Maggi dia manis. Aku tak tahulah letak gula kot. Manis. Tapi tak apalah. Sebab lapar. Habis. Tapi yang penting sotong. Cumi dia Sotong dia sama je macam kat Malaysia. sama je nya. So pergi je kat Malaysia. Balik. Dah kenyang. Hai Syafiqah. Kita orang dekat hotel. Dah sampai hotel setelah berjam-jam. Itulah dah macam Ya Allah, naik van tadi gudu. Dah macam apa. Aku tak tahu korang dengar atau tidak sebab kat sini bising sikit. Hotel dia okey je lah, biasa je nya. Tapi yang bestnya sebab dekat tepi hotel ada KFC. Lepas tu sebelah sini ada Indomaret. Dekat sebelah-sebelah, semua dekat-dekat. So dia senang. Kalau lapar je malam keluar pergi beli. Macam tu. Ni kita orang tengah duduk cari wifi. Lepas tu kejap lagi nak pergi Indomaret. Tu beli makan. Tu makan. By the way ni kita orang dekat Beras Tagi. Beras Tagi. Lepas sini cuaca dia macam Cameron. Dekat Cameron sejuk tapi boleh ni lagi lah. Sebab aku pakai baju nipis je ni. Dia sejuk tapi boleh adapt lagi. Macam Cameron. Okey lah. Apa-apa hal kita jumpa nanti. Tengoklah dekat Malaysia tak makan KFC. Tiba dekat sini nak makan KFC. Dia macam lain lah. Dia tak ada. Kalau macam kita. Ni menu dia. Inilah Indomaret dia. Apa dia tu? Dia pergi situ. Ini Indomaret dia. Nampak tak korang? Itu hotel kami. Rudang hotel. Ini KFC nya. Mana KFC nya? Dekat je weh, dekat. Ya aku lah takut nak melintas. Kat Malaysia pun takut nak melintas. Hai. No. Bukan. Nak Indomaret je. Dah orang tu berhenti. Aku takut. Macam mana nak melintas ni? Kereta dia banyak. Kalau dari sini macet. Tak fikir dia nak masuk mana ni. Jangan mencarut. Ini negara orang. Weh, bila masanya boleh melintasi, takut. Aku mengharap orang ya. Aku sendiri takut ya nak melintas. Kejap, ada motor. Okey. Boleh. Bodoh lah budak ini. Sampailah Indomaretnya. Mari. Malaysia Malteser. Ni Maltitos. Ini macam tadi aku makan kot. Tapi dia jadi sejenis bite-bites. Dan pun ada. Ini macam sedap macam ni. Coklat tapi coklat je. Ujung dia cari Wah, akan tengah malam nanti.
Ujung dia cari benda-benda macam ni. Pop mie. Ni kuah tu. Kuah lah ni, nampak ni. Dia sediakan tempat. Tapi ni tak macam kuah. Ni goreng. Ini kuah. Rasa ayam. Tak tahu. Tak mau ayam. Dah mau ayam. Soto ayam. Ni apa benda ni? Coco Crunch. Nampak ni. Ni pun ada Milo. So ni, apa ni? Tricks. Mana ni? Apa ni? Tak tahu lah nak beli apa. Ni budak ni nak beli apa. Tak tahu lah budak ni nak beli apa. Tengok ni ada pastry juga. Kau main nanti. Macam sedap. Tengok apa tu? Biskut kat sekolah dulu. Ya ke? Ya ke? Kalau kat kantin tu banyak jual biskut. Oh. Tengok ni macam sedap coklat. Plus Rasa kan duit kita tak banyak habis beli ni. tahu tak apa, banyak boleh makan. Brownies crispy. Ni Wow. yang viral tu kan ada yang dekat TikTok. Wow. Okay, nak try tak? Boleh? Jadi mukbang. Mukbang pula kejap lagi. Comelnya nyam-nyam dia weh. Masih ada ke benda ni? Yang aku beli ni je. Aku nak beli ni nak. Dengan brownies mana Pika? Ada ni. Tengok ni brownies crispy. Aisyah Habsyi dengan Musin. Tengok ni. Nampak ni? Tirulah. Tapi dia dah. Setelah menempuh banyak lori, banyak motor, dapat balik hotel. Kita orang duduk kat tepi hotel, tepi bilik kita orang. Ni budak ni dia pergi beli apa benda lah, pop mie. Lepas tu ada lagi pop mie. Pop merah. Lah makan je. Aku beli ni nak juga rasa. Coklat. Semestinya. Biskut ni. Dengan ni nyam-nyam. Sebab dia comel. Nyam-nyam smile. Makan. Sila. Nak rasa ni. Bismillah. Apa nak cakap rasa? Patut beli ni. Sebab dia sedap. Jauh sangat kan? Sumpah dia sedap gila. Sedap. Crunchy ni. Tapi rasa dia macam makan Coco Crunch pun tak ada. Makan dengan susu ni sedap. Cumanya rasa dia macam tak kuat sangat sebab tadi tumpah kan. Ada cerita. Aku tak tahulah. Aku bawa masalah daripada Malaysia ke sini. Tadi aku pegang dia punya ni, pop mie ni, lepas tu jatuh. Lepas tu dia ada punya powder seasoning apa semua dah terjatuh. Dapat selamatkan sikit je. Tetaplah ada rasa kan. By the way, besok jadualnya pagi-pagi pukul 3 pagi diorang akan daki Gunung Sibayak. Aku, Pika, Umi dengan lagi seorang tak pergi. Kita orang malas. Nak bangun 3 pagi. Diorang nak daki gunung tu 3 pagi. Lebih baik aku simpan waktu dan tenaga aku untuk tidur. Lepas tu kita start siap-siap apa semua. Breakfast, pergi ke
kafe apa tak, Saruni apa benda tak. Itu kafe tu dekat dengan Gunung Sibayang, tak tahu. Esok kita tahulah. Esok kena makan cantik lah kan. Titi gitu dong. Itu je plannya besok. Sebenarnya yang paling tak sabar apa? Nak camping dekat Bukit Holbung. Dengan nak ambil video pakai drone dekat Bukit Cinta. Walaupun kita tak ada cinta, kita seorang-seorang, kita single, nak juga ambil video dekat Bukit Cinta. Pakai cantik-cantik macam tu. Okay, tu je, jumpa esok lah. Ni nak makan apa semua, lepas tu nak mandi, tidur. Belum solat ni, solat. Bye.